Okay, sekarang ni kita buat alteration, kecilkan bahu, potong labuh tangan. Okay, so cara nak cantum dia, kita buat style yang ready made lah. Okay, so bahu, baju dengan bahu bahagian lengan. So ni saya dah tanda dah. So kita cantumkan dengan bahu ni. Okay, so ni hujung bahagian lengan dengan baju, ni bahu. So kita temukan sebelah luar dengan sebelah luar. Kita penitikan dulu bahagian atas ni. Okay, lepas tu saya biasanya akan jahit daripada bawah ketiak. Okay, ni yang lengan punya, ni badan. So, okay, start macam ni. Okay, start jahit setengah inci. Okay, jadi ni basi saya ikut panduan yang dekat mesin ni, setengah inci ni. So, start dari sini. Okay, saya matikan jahitan dulu. Okay, jalan sikit. Saya matikan. Okay. Okay, bila jahit keruk ketiak pada badan dengan lengan ni, dia memang akan ada lebihan bahagian sini. Okay, kita kena pandai adjust lah. Untuk yang ni, dia macam sama, so senang. Just jahit je sampai ke sebelah lagi. Okay, so ni bahagian sebelah lagi. So saya akan samakan bahagian sini. So yang sini dia macam ada lebih-lebih. So kita kena pastikan yang lebih ni duduk kat bahagian atas lah. Okay, jahit je. Okay, so kita dah cantum, kita nak buat finishing, jahit tepi lah. Okay, so jahit je tepi. So bila dah selesai jahit tepi, kita kena cantum lah bahagian sini. Okay, saya start jauh sikit, matikan jahitan. Ini biasa kita kena peniti, tapi saya tak peniti, saya pegang macam ni je. So boleh matikan jahitan. Dah siap.